Dekat sini, cerita sini, habis sini. Kamu jangan risau, cikgu takkan cerita pun kat siapa-siapa. Ini adalah safe place untuk kamu, Raihan. Ini adalah peluang untuk kamu cerita semua benda yang kamu nak kat cikgu. Kamu cerita je. Sebenarnya cikgu, saya tak suka balik rumah cikgu. Kenapa pula? Sebab saya rasa macam tak selamat. Sebab Oh. yelah, family saya tak suka saya. Lepas tu saya saya pun ada. Raihan, Ya, kenapa cikgu? kamu okey? Okey je. Kamu yakin? Betul, yakin. Tak ada, cikgu cuma nak pesan. Dalam hidup ni, kita akan sentiasa diuji. Kadang-kadang family kita tak suka kita. Cik, air ni berapa cik? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, enggak perlu ya, bayar. tu, Cik. Enggak Tak apa-apa, apa. sedekah. Ikhlas. Yalah, makasih Ya. Kamu kalau ada masalah cerita aja ya. Jangan dipendam, enggak baik. Lagi-lagian sama family. Oi Raihan, mana tu? Balik rumah. Kenapa? Kau kalau nak lipat-lipat rumah aku ke apa-apa, datang serius je lah. lah tu. Tak pernah benar pun kau ajak. Ya, Tiba tak ajak jelas. kenapa Sebab kau kan tak ngam dengan family kau. Tak, siapa bagi tahu kau? Kau bagi tahu aku sekarang.